Okey, sini pun ada penerangan sama macam kat dalam tadi lah. Ada tandas, itu gerbang parking sini lah. Okey, sekarang kita kat Kota Supai, Kuala Linggi Kota Kuala Linggi terletak di puncak Bukit Supai, Kampung Kuala Linggi, Alor Gajah, Melaka. Ianya terletak kira-kira 35 km dari Bandar Melaka, sepadan Laut Melaka dan muara Sungai Kuala Linggi. Rukannya strategik dapat mengawal laluan di sepanjang Sungai Linggi dan Selat Melaka. Sungai Linggi juga merupakan salah satu sungai menjadi titik garisan sepadan Melaka Negeri Sembilan. Kota berbentuk 4 persegi bujur, dibuat daripada susunan batu elektrik. Manakala bahagian luar tembok pula dibina rawang keliling kota. Ianya betul-betul mengelak sebarang bentuk serangan dan malam mana-mana orang serangan memasuki kota dengan mudah. Namun kini keadaan rawang sudah tiada lagi dan telah terganggu sepenuhnya. Pada setiap penjuru kota turut dibuat lengkungan berbentuk suara bulatan bertujuan bagi menempatkan meriam. Dua daripada meriam tersebut dihalakan ke arah Laut Selat Melaka, manakala dua lagi meriam tersebut dihalakan ke arah darat. Terdapat dua buah pintu masuk kota ini, iaitu di penjuru bahagian hadapan yang mengarah ke laut dan di bahagian tengah tembok kawasan belakang kota. Kini di dalam kawasan kota merupakan kawasan lapang suri padang, namun terdapat sebuah bangunan dibina daripada kayu. Namun ianya telah musnah. Kota ini dibina bersama dengan orang Belanda dan Bugis pada tahun 1757 sebagai tanda tamatnya peperangan di antara keduanya. Kota ini diberi nama Kota Filipina bersempena dengan anak pembesar Belanda pada ketika itu. Sebaik saja kota tersebut siap dibina, perjanjian damai di antara keduanya telah dilakukan dalam bangunan yang terdapat di kota tersebut pada 1 Januari 1758. 200 lebih tahun yang lepas. Hasil dari perjanjian tersebut, Belanda berjaya menguasai cukai hasil timah yang dikeluarkan dari kawasan pendalaman di Sungai Linggi. Kota ini juga turut diberi nama Kota Supai oleh masyarakat setempat, berikutan nama Sepoi. Sepoi yang diberikan kepada pasukan tentera Belanda yang bertugas di atas bukit ini. Hingga kini nama Kota Supai lebih dikenali dalam kalangan masyarakat setempat hingga para pelancong. Nama Inggeris tidak lagi digunakan. Okey, Kota Supai ada meriam dua, ada pintu gerbang kita boleh masuk tengok kubu dia ni batu dia sunyi sini. Saya tunjuk dalam gelap lah, tak nampak apa-apa pusing tengok kota ni, berbentuk segi empat tengah ni macam padang boleh tengok saya zoom batu dia memang luas kota ni, besar jugalah. Saya tunjuk batu dia, ada tempat duduk ni dia buat dulu 200 lebih tahun, 200 lebih tahun yang lepas, Belanda sini memang dah tak ada apa, cuma tinggalan je lah. Nampak dia menghadap bawah tu muara Sungai Linggi lah kota ni atas ni. Macam ni dia orang kontrol sana ada lagi tu. Kalau nak jalan besar juga, cuma boleh agak lah. Ini kalau gelap ni lampu saya kecil kan memang tak nampak apa lah. Cuma saya boleh tunjuk ni lah tinggalan penjajah ni kita boleh datang tengok lah macam mana dia orang buat, dia orang susun batu ni batu merah ni, batu laterit, batu granit. Tapi bersih dia macam padang tengah ni, bentuk segi empat. Ada dua bentuk bujur dekat corner kota lah. Jom kita pergi tengok.
Ada batu tengah kat sini. Titik rujuk zon waktu solat Negeri Melaka. Oh, sini boleh tentukan rujuk zon waktu solat kat sini. Sebab apa? Sebab gelap ke. Boleh tengok bintang, bulan ke kat sini. Tu ada tiang tu satu. Kita try tengok. Boleh dengar. Ni cengkerik. Macam ada binaan warna putih tu. Lepas tu kita tengok. Kursi. Oh, ni turun ke bawah. Ni bukan kota punya lah. Ni yang Kerajaan Melaka buat lah. Ni batu dia. Menyeramkan sini Tangga ke bawah lah. Ke laut. Ada vandalism Buat ni tiang lampu ada, tapi dirosakkan. Okey, kawasan ni berangin lah. Okey, ni saya tunjuk panjang batu dia, kubur dia. Belakang ni hutan pokok besar. Boleh dengar bunyi laut. Ada pokok runtuh alam dia nak claim balik Nampak tu. Tiang lampu pun patah kena ni pokok nampak tu. Ada bau wangi bau wangi ni bukan bau entiti bau pokok kemboja lah. Unik kepada pokok kemboja. Siapa tahu pokok kemboja banyak kat mana? Biasa dekat tanah kuburan Inilah. Sebenarnya kita boleh naik tangga untuk jalan atas tu sepanjang. Saya lalu daripada padang bawah lah. Pintu masuk dia. Okey, menarik Ni ada meriam juga. Meriam replika Ni digambarkan laman tu lah. Saya buat tadi. Okey, kita jalan ke bawah tadi lah. Kursi. Wakap pun ada Boleh dengar bunyi orang Macam ada orang camping lah sini. Kita tengok pokok besar. Banyak pokok kemboja lah saya rasa. Tapi semua dah kering lah. Fort Supai Boleh meriam juga. Boleh dengar bunyi macam ada orang Saya rasa ada orang camping. Okey, ni tembok dia. Ada wakap lagi. Boleh duduk lah kalau datang siang. Boleh duduk sini panas. Tiang lampu ada tapi sayang gelap. Vandalism Sini pun ada macam batu tu. Sini pun boleh naik juga tu.
jalan tengok. Tapi siapa boleh jalan dalam gelap area sini, memang terror lah. Memang tak nampak apa Saya pun kalau nak navigate dalam gelap memang tak boleh ni. Memang kena ada lampu juga. So ada palang tepi ni. Sini ada wakaf juga. Saya ada macam nampak kubur kat pokok besar ni. Ini kubur pahlawan ke? Kubur orang lama Memang ada binaan ni sini, kubur. Tapi tak pasti lah siapa. Ada satu je sini. Boleh tengok. Tak nampak. Al-Fatihah. Fatih aku. Tiba muka kembali ke rahmatullah, amin. Tak diketahui siapa Tunggu balik tutup. Ada satu makam kubur. Tak diketahui siapa. Siapa yang tahu boleh beritahu saya. Saya tak tahu pula. Ni tak ada dalam Google Siapa tahu boleh beritahu saya. Satu je kat sini. Okeylah, semoga Allah merahmatilah penghuni kubur ni Kita tak tahu siapa. Semoga dipelihara Dilarang buat perkara syirik dan khurafat kat kawasan kubur ni. Anda diperhatikan Luar pun macam ada tau. Kau sebarang batu ni. Ni ada perkuburan ni saya rasa. Inilah kubur tadi. Okey Fort Supai Kuala Linggi. Dekat dengan Kuala Sungai Baru lah. Jatuh pula. Kuala Linggi, Fort Supai. Bawah tu ada restoran terapung medan ikan bakar lah. Fort Supai. Boleh tengok. Okey boleh datang tengok sejarah ni. Macam mana penjajah ambil alih untuk mengutip cukai daripada sungai ni, daripada aktiviti pelombongan biji timah lah. Tangga dia tadi. Fort Supai. Ada flag Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Kota Supai. Ada signboard Kota Supai. Tapi dia menghadap laut ni. Dia sebenarnya menghadap ke sana. Okay, itu sajalah. Siapa yang pasang ni? Kena betulkan balik Okay, ni luar tadi. Restoran ikan bakar terapung Fort Supai. Boleh makan ikan bakar Lepas pergi Fort Supai. Ada jambatan naik ke sana tadi lah. Dari sini itu macam ada camping site. Boleh pergi lah. Mungkin lalu daripada jalan-jalan kampung belah sana. Ini memang untuk pergi Kota Supai dengan restoran ikan bakar Terang sini cantik. Menghadap ni lah Sungai Linggi ni. Muara Sungai Linggi.